Nak offer ni abang akak bukan dengan harga 15.8, bukan dengan harga 14.8, bukan dengan harga 14.5, bukan dengan harga 14, 13,800 sahaja abang akak. Alza 1.5 auto yang ni abang akak. Untuk kereta ni abang akak insya-Allah boleh tengok condition dulu. Setakat duduk ngangoh untuk rani ni, setakat ni aircon, gearbox, kakak bawah comel lagi. Abang akak boleh tengok condition kereta, boleh tengok dalaman depan. InsyaAllah bersih lagi. Abang akak boleh tengok bahagian belakang pula. Yang ni 3 komponen sahaja bagi Angoh. Yang Angoh rasa macam kurang puas hati sikit lah. Tapi bukan masalah yang besar. Untuk masalah yang pertama Angoh ceritanya, kereta ni ada lusuh untuk bonet depan dan juga bonet belakang ni. Ni cat baru ni. Dia cat jadi tak sama abang akak. Lari bacuh. Tekak Angoh nak pergi cat kali kedua pula, jadi harga lain pula. Yang kedua komponen yang Angoh hoyaknya, untuk box dia tak ada. InsyaAllah untuk nak cari dalam SPX pun murah sahaja. Cuma Angoh tak dah nak nyari lagi. Jadi Angoh jual dengan seadanya insyaAllah. Untuk condition aircon, enjin, gearbox, setakat ni tak ada masalah. InsyaAllah. Abang akak boleh tengok condition depan pula. Ni ring asal, tayar pun comel lagi. Yang ni pun Angoh cacat. Dan komponen yang tiga, ni abang akak. Komponen yang ketiga yang ni, abang akak cari dalam platform SPX. Tak berapa sen juga, insyaAllah. Jadi Angoh offer lah dengan harga 13,800 sahaja abang akak. Alza 1.5 auto tahun 2010. Siap puspakong, siap tukar nama. Yang ni puspakong ready dah abang akak ni. Kalau abang akak berminat, macam biasalah, boleh tekan link Wasabi, set masa, mari tengok kondisi depan-depan. Boleh tengok kondisi kereta. Hari-hari berusaha demi keluarga. Anggoh cari makan, kerja siang malam